Kita kadang-kadang dia tak perlukan duit daripada kita, dia perlukan kehadiran kita bersama dengan dia. Engkau datang tengok muka, berubah wajah mak kita bila tengok kita balik. Betul. Berubah tuan-tuan. Itulah perasaan kita besok. Kita tengok anak kita tuan-tuan berubah. Kalau kita letih macam mana sekalipun tuan-tuan, balik tengok muka anak, tenang. Walaupun anak ni macam-macam perangai dia tuan-tuan, kita tetap akan tenang dengan mereka, dan mereka juga akan menenangkan kita. Sebab itu ketenangan itu bukan sekadar kerana wang ringgit, tidak. Tetapi tuan-tuan, mungkin cukup dihadirkan dan menghadirkan diri. Semoga pada akhir nafas ahli keluarga kita, kita ada di sisi mereka.